membatalkan persangkaan mereka itu dengan ayat 22. Apabila kufar Makkah bila kata Muhammad ni mengucapkan benda mu'abah, benda yang sebelum ni tak ada manusia boleh ucapkan macam ni. Tak ada siapa pun boleh cerita benda yang macam ni. Benda syurganya, benda nerakanya, dan benda mati hidup balik. Maka mereka pun kata, apa ni, wama sahibukum bimajnun, gila apa. Maka ayat ni Allah Ta'ala nyatakan mereka telah bersahabat dengan Muhammad, yakni Jibril alaihissalam bersahabat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan sebarang-sebarang. Di sini kata oleh guru, sebab itu kalau Quran apabila dia satu kitab pedoman, kita pedoman juga untuk panduan kepada kita manusia. Bayangkan umur kita 10 tahun, umur kita 15 tahun, kita telah dengar benda-benda yang Quran cerita, benda-benda yang Quran menjadi guide, menjadi panduan. Ini sesuatu yang amat luar biasa. Dan betapa malangnya manusia itu pula dalam hidup dia ni, dia rasa dia betul, dia rasa dia elok. Walau elok itu bukan Quran yang kata, betul itu bukan Quran yang kata. Sebab benda yang betul adalah apa yang Quran kata betul. Benda yang elok adalah apa yang Quran kata elok. Bayangkan kalau satu orang umur 15 tahun dah menjadikan Quran sebagai satu panutan, satu ikutan. Di antaranya di sini dia ada beritahu, kalau kita nak hebat, kita kena cari orang yang hebat untuk kita bersahabat. Kita nak jadi hebat, kita kena pergi berkawan dengan yang hebat. Jangan bawa ni, kawan dia tu bukan lelaki-lelaki menyorang, kawan dia tu bukan kecil-kecil punya anak tu. Ketika itu kita akan bersandar. Sebab itu guru yang mengajar Nahu, kalau dia berhenti Nahu di Nahu, maka dia akan jadi Nahan. Tapi kalau dia berhenti di Nahu, satu hikmah dia akan beritahu dalam bab ma'rifah. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah tu ada 5 dalam bab Nahan. Ma'rifah dengan isyarah, ma'rifah dengan alamiah, ma'rifah dengan alif lam, ma'rifah dengan idhafah, wa ma udhifa ila wahid min hadhihi al-arba', ma'rifah dengan dhamir. Jadi kalau kita sandak kepada alif lam, title ma'rifah kita, walaupun kita tak ada alif lam, soalan kita macam mana ada alif lam. Kalau kita bersandak pada alamiah, nama khas, walaupun kita bukan nama khas, title kita sebut macam mana nama khas. Di sini Quran ajarkan, Quran ajar suruh cari orang-orang yang hebat untuk kita berkawan. Ini Quran ajar. Sebab itu pemikiran kita ni jadi slow. Sebab apa? Contoh, kita berkawan bukan nak belajar kawan dengan orang kampung kita. Tak pernah pulang paling jauh Kota Sang semua, paling jauh Sungai Limau. Aku nak sampai tak nak sampai Sungai Petani jauh sekali, KL Ruyut tu. Itu dunia kita bersama. Carilah duit. Tambuk ni sampai naik ke atas kepala. Bergala ni mengalahkan khabar dia bagi. Tapi tak ada apa, sebab dunia kita sempit. Maka sebab itu Quran ajar nak hebat, cari kawan yang hebat. Baik, sedari masa kecilnya Nabi kita Muhammad SAW telah mereka lihat dan mereka perhatikan segala-galanya, sifat dan akhlaknya Nabi kita. Mereka ketahui bahawa Muhammad itu dari kecilnya lurus, dipercayai, baik akhlaknya,
luas pandangan, tajam fikiran, sempurna akal dan sebagainya. Di sini pula Quran nak beritahu kita mesti membina daripada permulaan hidup. Penting. Maka sebab itu credibility dibentuk untuk membina syakhsiat seseorang. Sebab itu bila kita bina face kita ni, muka kita ni, setiap hari akan menerima kredit markah daripada Allah. Jangan kita cayangkan. Kalau kita tak mau tambah kita punya kredit, jangan kita debit teramat banyak. Setiap hari muka kita ni orang tengok, orang percaya, jangan kita buat benda tak elok. Pertahankan markah yang kita dapat. Ni Quran ada. Maka sebab itu kalau kita daripada kecil berkawan dalam kampung ni, orang kita orang baik, benda orang tak ambil, payah dengar mata orang curi orang kena tak ada, maka ketika itu bila kita nak balik semula berdakwah di kampung kita, maknanya orang nak tak nak, walau ada mulut yang tak setuju, Allah Ta'ala akan takdirkan mulut-mulut yang setuju. Padahal kami kenal dia daripada kecil lagi, dia bukan begitu. Sebab itu bila kita masuk dalam satu masyarakat, waktu kita itu jadi junior, sebelum kita sampai kepada senior, kita jaga. Apabila kita besar, contoh masyarakat dalam kelompok masyarakat pondok ke, kelompok masyarakat dan kehidupan ke, kelompok masyarakat apa benda lah dalam kehidupan komuniti ni, bila kita jaga syakhsiah kita, orang kata dia ni daripada awal masuk pondok lagi dia tak kacauan, lama dah dia mengaji sini. Dari mana kita mengaji? Al-Quran. Sebab itu pada zaman tu lebih tarim, al-alim al-allama takharraja min aqidat tayyibah. Ulama-ulama zaman dulu biasanya dia akan keluar daripada keluarga yang baik-baik. Sebab apa? Keluarga yang baik ini amat sekali mementingkan pendidikan. Sebab itu orang tua ajar. Cara orang tua dia tak baca kitab, cuma dia ajar esok kalau jalan nak minta depan orang, jalan duduklah sikit, depan orang tua jangan lintas. Jumpa orang ulung tangan salam, orang tutur pada kita salam, cium tangan. Ini satu dia panggil didikan moral. Dengan didikan ini, kalau kita turun, kalau kita ikut, datang sesuatu fitnah apa, dia akan jadi protector, pertahankan kita. Budak tu budak baik tu, tak hormat orang. Macam mana anak pergi dulu kata dia tu mencuri, kami kenal dia lama dah daripada muda lagi, barang orang tak ambil Maka Nabi SAW untuk berdakwah kepada kufar Makkah, Nabi didatangkan daripada qalbu Makkah. Tidak kata Nabi mari daripada Najd ke, mari daripada Riyadh ke, mari daripada Oman ke, mari daripada Iraq. Dah. Macam tu juga kita nak berdakwah kampung kita. Kita dilahirkan di sini dan berdakwah juga di sini. Dia orang kenal kita. Sebab itulah kena jaga kita punya credibility daripada bawah. Orang lain tak mau itu, orang sendiri tak nak keluar dakwah, dia dakwah ke orang Perak. Orang Perak kena bubuh sobat lagi, cakap insya-Allah clear. Mai tengok kita orang sini, kita dakwah pada orang sini. Orang kenal patah hidung kita, orang kenal mak kita, orang kenal nenek kita. Kena jaga. Nabi SAW dia cakap, ini ayat yang menceritakan. Barulah orang kata, macam mana kita nak tolak dia? Hak dia hafal ni, kalau kita nak kata pemurung, tak ada dalam rekod
persahabatan dia bersama anak muda, bersama orang tua yang dia nak cakap bohong. Kita nak kata dia kena, tapi dia tak pernah kena, dia tolong orang. Kita nak kata dia merapu, merapu yang ramai orang kota Mekah, tapi tak ada nampak dia bila sekali benda-benda merapu. Menyebabkan itu benda akan protect kita. Siapa ajar? Quran. Betul umur kita alhamdulillah 15 tahun, 14 tahun, 12 tahun, boleh dengar kalau Allah, boleh dengar kalau Rasul. Maknanya tahun-tahun yang mendatang untuk kita bina batu-bata kehidupan ini, kita akan ikat dengan batu-bata yang kuat. Ini penting. Ini yang kita penting pengajian. Baik. Hairan sangat dengan tiba-tiba mereka menyangka bahawa Muhammad itu gila. Setelah Muhammad itu mengaku jadi Rasul, tak tahu pelik. Macam mana apa nak kata dia gila? Dulu apa tu buat cakap dia? Kalau berlaku pertelingkahan, apa jadikan dia jalan penyelesaian? Nah, apakah alamat gila itu ada pada dia? Itu kita semua. Maka sebab itu Quran juga nak menceritakan apabila kita nak buat benda baik, benda ni ada orang sokong, dan benda ni juga akan ada orang yang bakar. Tetapi walau orang sokong, walau orang bakar, yang akan mempertahankan kebaikan kita adalah credibility kita, integrity, disiplin, amanah, syakhsiyah, adab, akhlak. Sebab tu bila orang tu baik, tak ada tuduhan tak elok nak mai ke dia, kebaikan dia itu mempertahankan dia. Tak dan dia nak protect diri dia, orang lain akan menjadi juru bicara bagi pihak dia, mempertahankan dia. Anak dulu dia lagu tu, tu kau dia tak tahu buat lagu tu, kami kenal lah dia nya. Dah penting. Maka sebab itu kita tak dilahirkan keseorangan. Kita main di dunia ini dalam bentuk masyarakat, masyarakat kekeluargaan, masyarakat adik-beradik, masyarakat kampung, masyarakat daerah, masyarakat negeri. Maka jaga kita punya syakhsiah dalam kemasyarakatan tersebut. Orang dah cakap bab personality, gambaran kita kena jaga supaya kita tak perlu menceritakan siapa kita, biarlah orang yang bersama bercakap siapa kita. Itu. Maka sebab itu bila mana orang nak tolak Nabi, akan ada orang pertahankan Nabi. Maka sebab itu bila kita nak bawa dakwah ni, tadi dia ceramah seorang pelajar, ini masalah Ustaz, saya nak buat pondok, saya nak ambil jawatan tu imam. Lepas tu saya pun akan buka kelas Quran apa semua permain. Baik, cuba hang baca Fatihah, pernah dengar? Baca Fatihah. Aduh, letih. Kalau hang jadi makmum, tu guru tak tikai lah hang. Bila hang nak jadi imam, musibat akan balik, dia akan main ke sini tak? Dia main kita mana baca Fatihah sebenarnya tak? Sebab tu kita tengok anak muda pada hari ini, dia bergedik, telur dia tu ketat nak berdakwah di Allah. Mengaji dia tak mahu. Nah, pasal apa? Mengaji dia tahu, mengaji kena buang ni, mengajar boleh dia. Nah, ada personality. Lepas tu hang ni nak jadi imam, lepas hang nak jadi imam, hang juga apa? Awak akan suruh hang mengajar berdoa. Apa yang hang mengaji di sini? Kita tidak menyalahkan sekolah tahfiz, buatlah sekolah tahfiz, masalah tahfiz. Ajak tajwid, tajwid juga ajak baca kitab, ada kitab tajwid. Jauh ada jauh itu tajwidan, yang dia baca tu ada fasahatul lisan. Kalau tidak akan jadi fitnah. Sebab tu hari ini kita tengok orang ni bulan rejab, nak ujung-ujung ni Allah Isra' Mi'raj, berkocok yang masjid. Nah, cuba kita balik ke belakang, beratus puluh ribu kali ceramah Isra' Mi'raj tu, apa kita punya perkembangannya, apa kita punya kemajuannya? Yang maju ustaz tu dah maju ya.
Bukan kata atau lepas pasal Isra' Mi'raj murah, tahun ni Isra' Mi'raj mahal, dan sekarang ada orang betul. Tak ada apa pun. Umat tak terasa apa pun. Orang kalau cerita pasal Isra' Mi'raj, cerita pasal hebat, orang kena seronok ikut Nabi. Contoh kita kata zaman-zaman dulu mungkin 50 tahun, 60 tahun dulu, kalau ada orang sebenarnya boleh terbang, orang naik kapal terbang di Mekah, Allah, orang ni pakai dia khumuntu nak dengar cerita ni kapal terbang. Pasal apa? Orang tak pernah naik kapal terbang. Ni cerita Nabi naik ke langit. Kenapa orang tak seronok ikut Nabi? Kenapa anak muda tak mau turut Nabi? Maknanya hak cerita berdua kali lah. Ini kenapa? Sebab tu bala yang paling besar dua kira nak dakwah, mengaji tu tak mau. Mengaji tak mau, kira dakwah ilallah, ceramah ni apa keseleret. Kena demikian. Umat ini perlu dirawat dan kita kena tahu di mana rawatannya. Baik. Kemudian katanya pada ayat 23 Allah menerangkan, demi sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah melihat dia dengan mata sendirinya akan Jibril di ufuk yang tinggi. Jihad yang pihak yang tinggi lagi menjelaskan. Maknanya Quran juga nak beritahu kita nak tengok sesuatu benda tu dengan jelas, mesti tengok dah benda tu besar, dia duduk di atas. Besar, dia duduk di atas, benda tak perlu. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk Jibril pada Nabi ni bukan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk khayal, bukan dalam bentuk ikhtira', tetapi dalam bentuk kharij. Tengok sungguh. Contohlah, nampaknya satu orang dia minat boxing, dia minat main Tyson contoh. Maka bila boxing tinju bertumbuk ni, dia baru aku tengok dia bertumbuk sakan sekian-sekian. Main kawan ni pula, dia kata tengok dalam TV. Aku tengok luar. Nak tengok luar lah depan mata aku. Main kawan ni pula, tengok dalam mata aku pun tengok, tapi aku ni tengok lepas lawan dia sen autograf. Maknanya anak abang kata siapa yang boleh dekat dia lagi hebat. Jadi Allah Ta'ala cerita, dia beritahu Jibril bukan turun naik kepada Nabi, bahkan Nabi sebelum itu dia main, tapi dengan Nabi dia tak bersahabat. Nabi boleh tengok jelas tawanan besar, tawanan hebat, dan Nabi minta cerita beliau. Kemudian Jibril dilihat Nabi kita dengan rupa yang mungkin dilihat, bukan rupa yang tak mungkin dilihat. Memang Nabi tengok sungguh. Jibril dilihat, iaitu oleh Nabi kita, sedang Nabi kita tahu bahawa yang dilihat iaitu sungguh-sungguh Jibril adanya, bukan menagak-agak, bukan berkhayal-khayal. Ini Quran beritahu apa? Quran beritahu kata itulah pemimpin apa. Contoh, kalau satu orang abang kata mengaji dengan siapa? Aku mengaji dengan anak murid kepada Habib Salim Shah. Tu mai orang lain pula, aku mengaji dengan Habib Salim. Mai orang lain pula mengaji apa? Mengaji kelas umum lah. Orang lain pula kelas umum, aku kelas khusus mengaji duduk sila depan dia. Mai orang lain pula berapa kitab dah ada baca tapi tak ada habis. Kau ni pula aku mengaji duduk dengan dia, buat ayat, take kopi, makan kali dengan dia, jalan kali dengan dia. Mana lebih hebat? Macam itulah keadaan. Allah Ta'ala beritahu kata Jibril yang main kepada Nabi ini main sungguh, tengok sungguh, berkawan sungguh. Kemudian inilah Nabi Allah. Ini pula, inilah guru Allah. Dia pergi mengaji, dia duduk sila simpuk, dia duduk mengadap, dia khatam kitab. Maknanya dia dapat bukan dengan ujung-ujung telinga, dia dapat bukan dengan orang cerita. Hak dia dapat bukan duk reka-reka. Hak dia dapat adalah apa yang dia dapat daripada buku yang duduk bersama untuk dia dapat. Jadi syariat yang main kepada kita
Bila kita mengaji benda yang macam ni, tambah sekali. Oh, hebatnya. Padahal Nabi Musa AS minta doa kepada Allah supaya jadi umat Nabi akhir zaman. Rupanya hebat semua. Kita tak rasa sebab ilmu kita tak sampai di situ. Maka sebab bila kita baca Quran, cari tafsir Quran, bercerita tentang kepahaman ayat Quran, baru kita tahu, oh, dahsyat sungguh pimpinan Quran. Di situ benarnya. Baik. Pada ayat yang ke-24 Allah mengatakan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Satu qiraat lagi, wa ma huwa 'alal ghaib bizannin, dengan za. Dhanin artinya bakhil, sedang zahir artinya dituhmahi atau tidak dipercayai. Artinya ayat menurut qiraat yang pertama adalah, dan tidaklah Muhammad itu tentang yang ghaib bakhil. Apa maksud? Benda yang Nabi kena cerita, walaupun hampa tak pernah fikir, walaupun hampa tak pernah dengar, tapi bila benda tu Nabi kena cerita, Nabi tidak simpan perkara tersebut. Tak ada siapa mencerita pasal azab kubur, tak ada siapa mencerita pasal kalau mati hidup balik, tak ada siapa mencerita pasal mati hidup kubur neraka syurga, tak ada siapa mencerita ada hisab. Nah, tapi bila benda tu Nabi tahu, Nabi tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kena cerita, Nabi tidak bakhil, bahkan Nabi menceritakan satu Quran. Yang bagi tak sedikit pun Nabi tak bakhil, Nabi tetap cerita. Kemudian dia kata, sedang arti menurut Quran kedua, dan tidaklah Muhammad itu tentang yang ghaib itu dituhmahi, dituduh dah. Maksudnya apa? Nabi abang bukan dia reka. Dituhmahi maksud dibuat reka-rekaan. Nabi abang bukan dia sengkak. Kenapa aku rasa macam ni? Agama ni bukan jadi bahan perisa. Dia abang rasa ataupun kod. Aku rasa kod ni kod. Bukan nombor kod. Dia mesti tepat. Sebab tu Nabi ambil daripada Jibril, malaikat. Pak tengok barang apa, barang syurga dia ada dulu, iblis semua ada belakang. Maka apa yang Nabi cerita itu ada suatu benda yang tepat. Tak boleh kita tohmah kata dia ni duk cakap benda macam ni, tahu sungguh bang jawab benda. Memang sungguh lepas. Baik. Kemudian jelasnya ayat 24 ini Allah mengatakan bahawa Muhammad itu tidak bakhil sedikit juga menyampaikan yang ghaib, yakni wahyu daripada Allah. Jadi yang ghaib itu adalah daripada Allah, bukan daripada rekan. Kita kadang-kadang nak beri orang turun, nak beri orang kata kita hebat, kita cakap seorang hebat, kita belajar biar agak-agak gitu ya. Oh, kenal semua ini kasyaf kan. Nah, hak Nabi itu daripada Allah. Baik. Nabi Muhammad itu tidak sedikit juga dituhmahi tentang perkhabarannya daripada yang ghaib-ghaib berhubung dengan kejadian alam akhirat dan sebagainya. Tidak patut kamu mentuhmahinya, menuduh. Tuhmah maksud menuduh dan tak sebenar. Sedangkan Nabi bercerita, Nabi bercakap benda yang sebenar, benda yang betul sungguh. Ini Quran cerita. Bila Quran bercerita, kita nak bawa agama, bukan nak bawa cara sebenar. Apa dia bawa cara sebenar? Bawa ikut disiplin agama, bawa ikut peraturan agama. Sebab agama ni ada pemiliknya. Bukan zaman kita dengan rekod, dia buat tak boleh, kita boleh. Maka sebab itu dalam dunia pendidikan agama susul, dunia perkahwinan agama susul. Last sekali agama susul kita sampai. Bukan setakat kita makan, kita berak pun agama susul. Nak masuknya kaki mana, nak keluarnya kaki mana, apa doanya, cara duduknya macam mana. Sebab memang dia untuk kita. Dia untuk kita. Bukan untuk pokok kayu, bukan untuk haiwan, untuk kita. Mesti dia cerita. Maka sebab itu bila Nabi
bercakap sampai bab-bab yang begini, tak sepatutnya dia ditumpahi. Sebab dia didatangkan perkhabaran daripada Sayyidina Jibril. Contoh satu orang bila dia bercakap, jadi tahu mana betul kalau tu. Hang jangan kata itu. Hang tak dengar dia mengajar sikit dia apa? Ambilannya daripada kitab ni. Tak, sikit-sikit bercakap daripada kitab ni. Sikit-sikit bercakap hukum kitab. Bukan dia reka. Dia ada panduan, dia ada kitab. Kalau nak tahu tempat mana dia ambil tu, rujuk kitab. Ada sebut tu, ada semua kata, oh ya ada semua. Bila ada satu tempat, bila ada. Nabi bercakap, bukan dia reka. Dia hanya menyampaikan. Menyampaikan apa benda yang disuruh sampai. Siapa yang bawa benda syariat tu? Jibril. Daripada siapa? Daripada Allah. Mana hak Nabi sampai, itu daripada Allah. Orang nak terima, orang tak mau terima, itu bab lain. Itu bab lain dia bagi. Maka sebab itu kena faham semua-semua. Baik. Yang ni tidak mempercayai dia. Kalau tak percaya, kita nak kata macam mana? Aku tak percaya. Hang tak percaya apakah benda tu kamu ubah. Kalau hang tak percaya, dah juga. Kalau gula tu manis, gula manis. Kita pakai matik, kata gula payau, gula masin, gula tawar, matik beribu-puluh juta. Ambil gula tak dalam rumah, semut tetap naik bicara gula. Walau kita matik, kata gula tu payau, gula mapai, gula tu tawar, sekok semut tak percaya cakap bicara. Tetap dia bicara sebab sifat dia manis. Hang nak percaya kubur ke? Tak mau percaya kubur ke? Nak percaya kiamat ke? Tak mau percaya kiamat ke? Benda kubur ke tak? Jawabnya tak. Benda betul lah betul. Soal percaya tak kira hang jawab saya. Tapi kalau hang percaya, hang tak boleh mana? Pasti barang sungguh. Sebab tu benda-benda yang menjadi hari ni Allah, kita diuji dengan keuangan, diuji dengan ekonomi. Jangan. Sebab tu kalau akidah ni tak main kuat suruh Allah, habis kita. Habis kita. Maka sebab itu, sementara peluang tu ada, bila kita mengaji nak beramal, ambil peluang. Macam mana Quran tunjuk cara rezeki. Ayat kata faiza qudiyatis solat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Saat lagi bila kita sembahyang semua, Tuhan kata bila hampa selesai sembahyang, kita tunggu apa lagi? Bila cari rezeki, buat kerja sungguh-sungguh. Fantashiru fil ardi. Bertibaranglah kamu pada muka mencari rezeki lah. Tak mana cara-cara ambil. Allah Ta'ala suruh. Nak caranya apa? Bila Quran suruh, bukan dia suruh malah dia bagi usaha. Baik. Kerana sejak dari kecilnya telah kamu akui bahawa dia seorang yang benar, lurus dan dipercayai. Sebab tu hati kita ulang balik awal mengaji tadi, agama suruh jaga kita daripada awal. Bentuk kita punya syakhsiat, bentuk kita punya credibility itu daripada awal dia. Jangan ajak bohong, jangan cakap tipu, jangan ambil bawah, jujur, amanah, nak cakap berurusan. Sebab benda yang macam ni akan membentuk kita punya kepribadian. Maka sebab tu bila kita nak bawa sesuatu, kita nak menceritakan sesuatu, orang akan terima walaupun ada orang tolak. Hang nak tolak, aku cakap saya, tapi aku yakin dia orang tu. Bila dia kata lagu tu, aku yakin. Sebab aku kenal dia bukan hari ni. Aku kenal dia daripada dia kecil. Dia kenal ni kata penting benda tu. Wah, ini tak penting. Bukan lah. Anak pegang nak bangun yang saya lah. Kita kena jaga. Hidup di satu binaan kena jaga. Kemudian dia kata pada ayat 25, Allah menyatakan tidaklah dikatakan atau dikhabarkan Nabi Muhammad itu berasal dari perkataan syaitan yang itu Tuhan. Hak Nabi itu cakap, Nabi itu cerita ni.
wa ma huwa biqauli